guys semua, dalam video kali ini saya nak cuba daging lancen je. Dan daging lancen ni adalah daging lancen vegetarian tau. Jenama dia adalah dari Happy Home ya. Dan anda boleh nampak di sini. Benda ni ada logo halal tau. Tak tahu anda nampak ke tak? Ni. Ni, jelas tu. Dan kebiasaannya daging lancen ni diperbuat dengan daging kinjil ataupun daging babi lah. Sebab tu dia tak halal ya. Ada juga option yang diperbuat daripada daging ikan ataupun daging ayam ataupun daging lembu. Benda tu jadi halal lah. Tetapi kebiasaannya memang diperbuat dengan daging kinjil lah ataupun daging babi. Sebab tu biasanya tak halal. Tapi jika nak yang halal tu, memang ada syarikat yang buat buatan yang halal lah. Dan sebenarnya saya pernah cuba daging lancen vegetarian yang satu lagi, iaitu dari Yum Eat ya. Itu adalah daging lancen juga. Jika anda nak cuba, boleh nak tengok video tu, nak cuba, boleh tengok link yang saya letak dekat description ya. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu. Okey, jom mula. Okey, tak tahu anda nampak dekat situ tak? Ada meat free dekat situ. Ni meat free. Dan mari kita tengok bahan ataupun ramuan tu. Dalam tu ada protein soya bertekstur. Protein soya yang telah isolated lah. Minyak sayuran, ada oat, ada tepung gandum, serbuk albumin, ketumbar, berenca sayuran. Sebab ini kan vegetarian punya, so berenca sayuran lah. Serat tumbuhan dan juga pewarna makanan yang digunakan untuk bagi warna daging lancen yang merah-merah tu. Dan benda tu tiada bawang putih dan juga bawang merah ya. Sebab ni untuk market vegetarian lah kan. Dan benda tu memang ada gluten, telur dan juga kandung. Oleh itu tak sesuai kepada vegan lah, sebab ada telur kan. Ini adalah like daging lancen vegetarian ya. Dan mari kita buka ting ni. Ting tu macam buatan Cina je, tapi dia adalah buatan Malaysia ya. Mari kita buka nanti. Okey. Ini saya dah buka. Ini adalah dalam dia. Bau tu macam bau kacang soya lah. Memang ada bau macam kacang soya. Dan ting tu pun saya rasa lah macam tak penuh je seperti daging lancen yang lain. Mungkin bila dia isi tu, dia ada turun sikit lah. Dia punya proses tu dia kurang bagus. So jadilah macam tak penuh lah. Tapi anda boleh nampak ya, warna dia macam warna daging lancen lah. Tetapi sebab ni kan benda vegetarian, so daging lancen tu memang macam kurang warna yang menarik dekat situ ya. Tapi bau tu memang bau soya lah. Dan untuk nak tuangkan daging lancen pun sebenarnya senang saja ya. Nampak macam susah nak keluarkan kan. Tapi macam ni lah. Tekan sini. Dan pok. Nah, senang juga nak keluarkan kan. Temu kandungan dia sudah dikeluarkan.
inilah adalah daging lancen yang biasa kita akan nampak ya. Dia ni memang macam ni tau, blok. Tetapi daging lancen ni, dia ni lebih berminyak jika nak bandingkan dengan daging lancen yang biasa, yang diperbuat daripada daging kinjil lah. Tapi daging kinjil tu tak halal lah bagi yang Muslim. Yang ni halal ya. Bau dia pun bau kacang soya ataupun bau vegetarian lah. Macam kurang menarik je bagi saya ya. Sebab yang daging tu memang sedap punya tau. Yang ni saya tak tahulah dia sedap ke tak. Nak keluarkan pun sangat sedang saja ya. Kau tekan itu pin, kau ketuk-ketuk dan benda tu dikeluarkan. Dan mari saya potong dan sediakan daging lancen untuk cubalah. Daging lancen tu kena goreng lah sebelum anda nak makan ya. Itu adalah cara yang paling sesuai untuk anda nak makan. Goreng selama beberapa minit lah. Dalam 2-3 minit macam itu untuk satu bahagian lah sebelum anda boleh makan. Selepas tu bau dia sedap, bau dia wangi tau. So memang bolehlah cuba macam tu. Tapi jika anda nak buat benda macam itulah, macam Korean steamboat lah kan, itu pun boleh ya. Kebiasaannya memang mereka akan tambah daging lancen ya. Saya pun tak tahu nama itu untuk Korean punya steamboat lah. Tapi memang ada tambah kimchi, ada tambah itu daging lancen, sausage dan lain-lain ya. Daging lancen memang merupakan salah satu ingredient dalam situlah. Tapi untuk cara yang paling bagus tu memang kena goreng. Ya, mari kita goreng dan cuba benda ni ya. Okey, beberapa minit sudah berlepas dan daging lancen vegetarian yang saya masak tadi pun sudah siap ya. Sangat senang untuk nak masak daging lancen ya. Anda tuangkan minyak dekat kuali yang panas. Selepas tu goreng kedua-dua bahagian daging lancen lah. Tapi sebelum itu daging lancen tu kena potong dululah supaya mudah nak goreng kan. Goreng selama beberapa minit dan boleh makan dah. Sangat sedap bila makan dengan nasi ke, dengan sebagai hidangan sampingan ke, ataupun sebagai makan terus pun boleh tau. Mari kita cuba nak makan. Anda boleh nampak ya, ini adalah daging lancen vegetarian yang sudah dimasak. Warna tu, dia tu ada lebih gelap sikit. Mungkin sebab benda tu dibuat 100% vegetarian lah. Itulah adalah daging lancen vegetarian yang sudah dimasak ya. Memang dia macam tu tau. Daging lancen yang sudah dimasak, dia akan tukar warna jadi keperangan ya. Mereka kata itu memang daging lancen lah. Dan mari kita makan. Mari kita cuba adakah daging lancen tu sama seperti daging lancen vegetarian yang biasa. Okey, saya pun sudah cuba daging lancen vegetarian ini. Tekstur tu tak sama seperti daging lancen yang biasa ya. Daging lancen yang biasa tu dia ada rasa daging dekat situ tau. Dia memang sedap. Tapi daging lancen ni dia lebih kepada ada rasa kacang soya lah dekat situ. Nak cakap sedap ataupun lezat, memang sedap dan lezat. Rasa tu, tekstur tu adalah sedikit. Tapi saya lagi suka daging lancen yang lebih firm lah, ataupun ada tekstur sikit tau. Daging lancen tu jenis lembut ya.
Tapi nak cakap, jika anda merupakan orang yang tak makan babi, benda ini bolehlah dimakan. Dan benda tu pun mudah untuk dimasak ya. Bila buka boleh terus makan. Tetapi digalakkan untuk goreng lah. Sebab bila goreng lagi sedap, lagi bau tu lagi bagus tau. Bagi saya makan lagi sekali. Boleh katalah daging lancing ni memang boleh lah dimakan. Tetapi dia punya rasa tu bukan macam rasa daging yang sebenar lah. Memang ada rasa vegetarian dekat situ. Ada rasa kacang soya dekat situ. Tetapi jika anda tidak makan kinjek ataupun babi, benda ini boleh lah. Boleh lepas lah. Sebab nak cari yang vegetarian, nak cari yang daging punya, tak halal pula bagi yang Muslim. Bagi saya bukan Muslim kan. Memang pernah makan lah daging lancing yang ada babi dekat situ. Memang sedap tu. Daging lancing yang ayam dan juga daging lancing yang ikan tu pun saya tak pernah cuba. Yang ni memang tekstur tu menarik ya dekat situ. Rasa pun menarik tau. So, jika anda merupakan orang Muslim yang tak pernah makan daging lancing, bolehlah cuba daging lancing yang ini ya. Nak cakap sedap tu, sedap lah. Tekstur tu ada dekat situ. Tapi macam pelik saja bagi saya. Sebab ya, saya sebagai orang yang pernah makan daging lancing yang sebenar lah kan. So, tekstur tu memang ada. Tapi rasa tu memang berbeza dengan daging lancing yang biasa ya. Dan saya rasa ini sahajalah dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.